NATO adalah satu kumpulan yang anti-Russia, satu kumpulan militeri anti-Russia. Dan Russia tidak dapat membuat apa-apa. Tetapi berkenaan dengan Ukraine ni, dia lain sikit. Dia punya perenggan border dengan Russia amat panjang. Jadi kalau dia menjadi anggota dalam NATO yang dicuba oleh Zelensky, bermakna bahawa NATO sudah sampai ke perenggan Rusia, dan Rusia membantah usaha Ukraine untuk menjadi anggota NATO. Sepatutnya perkara ini dirunding dan cadangan Ukraine ini perlu diberi pertimbangan yang sepatutnya. Tetapi apa yang berlaku ialah NATO sementara mereka tawar keahlian dalam NATO kepada Ukraine, tetapi melambat-lambatkannya. Dan dengan itu pihak Rusia telah serang Ukraine semasa dia belum jadi ahli NATO. Ini bermakna bahawa Ukraine tidak akan dapat penyertaan NATO dalam peperangan antara Ukraine dengan Rusia. Jadi NATO bebas, tak terlibat, dan Ukraine terpaksalah berperang sebuah negara, walaupun dibantu dengan senjata, dengan duit, tetapi dia berperang sendiri lawan dengan Rusia, yang mana dia tak mungkin menang, dan negara dia hancur, beribu rakyat dia meninggal, dan berjuta yang terpaksa lari daripada Ukraine. Inilah kesalahan yang dibuat oleh Zelensky, tetapi sepatutnya taklah dilayan buruk seperti yang dilakukan kepadanya.